Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha, Tuan Guru Besar, guru-guru yang dihormati, tetamu jemputan serta rakan-rakan sekalian. Terima kasih kerana hadir ke majlis penutupan Minggu Bahasa pada hari ini. Walaupun majlis kita pada hari ini saya kira agak santai, namun saya harap semua dapat menikmati dan menghargai usaha yang telah dijalankan. Untuk memulakan majlis, dipersilakan Tuan Guru Besar untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merasa bangga melihat penglibatan aktif para pelajar sepanjang Minggu Bahasa ini. Program seperti ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga membantu meningkatkan keyakinan berbahasa. Syabas dan tahniah kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan tersebut. Seterusnya saya menjemput Guru Bahasa untuk memberikan sedikit ulasan tentang program ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Sepanjang minggu ini, pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti pertandingan pidato, pantun dan kuis bahasa. Saya sangat gembira melihat pelajar berani mencuba walaupun dalam suasana santai. Harapan saya, semangat ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Akhir sekali saya menjemput tetamu jemputan untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Saya amat kagum dengan usaha pihak sekolah dalam menanjakan program seperti ini. Walaupun suasananya santai, nilai kesantunan berbahasa tetap dapat dilihat dalam kalangan pelajar. Tahniah dan teruskan usaha yang baik ini. Terima kasih di atas ucapan tersebut. Sebelum saya tertinggal, sebelum saya mengakhiri perhimpunan kita pada hari ini, suka untuk saya menjemput wakil pelajar untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepanjang program ini, kami berasa sangat seronok kerana aktiviti dijalankan secara santai dan tidak terlalu formal. Kami juga lebih yakin untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Terima kasih kepada guru-guru atas bimbingan yang diberikan. Baiklah, setelah kita mendengar ucapan daripada wakil pelajar sebentar tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada hari ini. Juga untuk saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan ucapan. Akhir kata, saya mewakili pihak penganjur memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Sekian, terima kasih.